Selamat kembali ke channel Kiang Plan. Hari ini channel Kiang Plan akan kongsikan diari lengkap penjagaan bendi bermula dari hari yang ke-7 hinggalah hari ke-30, di mana pokok kita sudah mula mengeluarkan hasil. Kita akan sentuh bab pembajaan, teknik gempur tanah dan cara kawal serangga supaya bendi anda tak merajuk. Jom kita tengok prosesnya. Okey, sekarang kita mulakan dengan melihat keadaan bendi kita selepas 7 hari ditanam. Masa ini anak pokok baru nak belajar berdiri sendiri. Akarnya mula menjalar mencari makanan. Daun biasanya ada 2 hingga 4 helai yang kecil. Langkah pertama yang kita nak buat ialah menggempur tanah. Sebab tanah di sekeliling pokok ini kadang-kadang jadi keras selepas kita siram. Gempurkan secara nipis saja di sekeliling pokok. Jangan terlalu dalam, takut terkena akar muda. Menggempur tanah ini penting supaya pengudaraan tanah bagus dan akar yang senang nak bernafas. Selepas menggempur tanah, kita bagi makanan pertama. Saya gunakan baja NPK 15-15-15. Sukatannya cukup sekadar 1 sudut teh kecil. Tabur di sekeliling. Baja ini seimbang untuk bagi batang kuat dan daun hijau pekat. Sekarang dah masuk hari ke-14. Perbezaan sangat ketara. Pokok bendi dah mula nampak gagah. Batang makin keras dan daun mula melebar. Minggu ni kita tukar menu pula. Saya suka selang-selikan dengan baja organik tai ayam. Baja ni bagus untuk memperbaiki struktur tanah dalam jangka masa panjang. Taburkan segenggam kecil di sekeliling pokok. Bau dia mungkin kuat sikit, tetapi kesannya pada pokok memang terbaik. Bila daun dah banyak, ulat dan bena pun mula datang sekodeng. Jadi hari ini kita buat semburan pencegahan menggunakan racun di Malathion. Bancuhan mengikut sukatan pada botol dan sembur pada waktu petang. Pastikan semburan di bawah permukaan daun sebab kat situlah biasanya ulat menyorok. Sekarang dah masuk 21 hari selepas ditanam. Ketinggian pokok bendi kita dah mula nampak gaya pokok dewasa. Daun semakin besar dan rimbun. Kalau perasan, di celah-celah ketiak daun dah mula nampak tunas-tunas kecil. Hari ini kita membaja menggunakan baja NPK 15-15-15. Dos kali ini kita boleh up sedikit sebab pokok dah besar. Kita nak bekalkan nutrisi yang cukup sebab sekejap lagi pokok ini nak keluarkan bunga. Untuk minggu ni juga kita sembur sekali lagi racun serangga di Malathion. Bendi ni musuh utamanya ialah ulat pengorek buah dan lalat putih. Tengok ni kawan-kawan, selepas 30 hari penat lelah kita terbalas. Pokok bendi sudah mula mengeluarkan bunga kuning yang cantik. Dan ada yang sudah menjadi buah bendi yang comel. Masa ini pastikan bekalan air cukup. Kalau tanah kering sangat, buah bendi boleh jadi keras dan tak sedap dimakan. Jadi itulah dia perjalanan 30 hari menanam bendi di channel Kiang Plan. Tak susah kan, yang penting adalah konsisten.
Kalau anda ikut langkah yang saya tunjukkan tadi, saya yakin bendi anda pun akan berbuah. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan kongsikan video ini. Ada soalan tentang bendi? Tulis di ruang komen di bawah. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Selamat berkebun.